Seorang remaja lelaki berusia 19 tahun serta ibu dan kakaknya ditahan bersama pil kuda daun ketum bernilai 1.6 juta ringgit di sebuah rumah di Desa Rahmat, Mukim Bau Panci di Kota Baru pada 10 September lalu. Sebuah jam 12.20 tengah hari itu dilakukan oleh bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Kota Baru dan sebanyak 108,000 biji pil kuda serta 37 kg daun ketum dirampas. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, remaja lelaki terbabit dipercayai dalam sedikit pengedaran dadah di negeri ini dan aktif sejak Mei lalu. Pihaknya mendapati suspek yang merupakan penganggur belum sempat menikmati kemewahan daripada pengedaran dadah tersebut kerana hanya memiliki motosikal jenis Honda yang turut disita semasa serbuan. Modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumahnya sebagai tempat penyimpanan dadah sebelum dipasarkan. Menurut beliau, saringan ujian air kencing mendapati ketiga-tiga beranak ini yang berusia 19 hingga 60 tahun adalah negatif. Semakan mendapati kesemua mereka juga tidak mempunyai rekod kesalahan jenayah lampau. Kesemua suspek direman selama 14 hari sehingga 24 September ini dan kes disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Sangat aktif sejak bulan Mei pada tahun ni, pada bulan Mei pada tahun ni. Dan modus operandi dia menjadikan rumah sebagai tempat penyimpanan. Rumah dia itu sebagai tempat menyimpan dadah-dadah dia sebelum diedar ke kawasan sekitar Kelantan. Yang mana hanya untuk pasaran anak, tidak ke luar dan ke ketum. Dan kes ini kita siasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 30-3 Akta Racun.